Kita perlukan gam banyak. Itirkan lukus. Mai, saya berikan gam, mais. Seterusnya, saya ambil pemerah pipi merah jambu was. Ini dia. Kami celupkan berus ke dalam pemerah pipi dan kemudian tiupkannya. Wah, pemerah pipi melekat pada gam dan sekarang rumah saya dipenuhi dengan hati berwarna merah jambu. Apa sampah ini? Dari mana ia datang? Sekarang, wait for calls may ciyo diyang wanay kulay na sampah. Oh, it's basic ben baris dim sins. Oh, hai medyo masapo yung white frelia na ikot at telur. Martakat dengan semburan dan lekatkan pada bumbong saya. Hebat! Saya perlu lakukan ini dengan semua kotak telur dan cat mereka dalam pelbagai warna. Bumbung saya akan menjadi yang paling cerah dan paling cantik. Bagus. Apa yang bersawa di rumah Fifi? Apa yang jiran-jiran terpesong? Oh, ay ketinggal eh. Sam, berhenti. Oh, di mana mahkotaku? Adakah belian jatuh? Agak cegah ke sukas. Kemudian kamu perlu lekatkan semula semua belian perhiasan saya. Oh! Sudah tentu, Cik Fubi. Ya, apa saja yang anda katakan. Asalkan jangan ambil gaji saya beberapa kristal di sini dan sana. Dan kita akan pasang berlian terbesar di atas istana. Ya. Selesai. Cik Phoebe, apa pendapat anda? Adakah anda suka? Tak mengapa. Bagaimana dengan jiran saya? Oh, $100? Hebat. Saya perlu gulung wang kertas dan letakkannya pada kayu. Sekarang tu kita beri letakku banyak daripadanya dalam pasu. Moni sepatutnya ada banyak. Sekarang saya akan gam bunga wang ini di bumbung rumah saya. Bumbung saya ditutupi dengan bunga wang. Lihat itu. Ia menakjubkan. Oh, kemana kamu pergi? Saya hanya mahu menangkap rama-rama. Dapat. Cantiknya. Mari hias rumah saya. Saya perlukan lebih banyak rama-rama. Saya mahu semua rama-rama duduk di rumah saya. Sekarang biar saya ambil pinggan. Ini dia. Dan pita pelekat. Kita akan membuat bunga-bunga cantik dari pinggan di seluruh rumah. Oh, betapa manisnya hasilnya. Saya ada idea yang lebih baik. Saya mahu pintu saya berbentuk seperti arnab merah jambu. Mari pasang semua bahagian yang diperlukan. Hebat! Terusas, intros bersuara dengan lebih baik. Onstran semua orang sudah nubal suara zawar berkita ceras dengan lebih dekat. Gadis-gadis, kamu telah membuat peran yang menakjubkan. Setiap satu mempunyai gaya uniknya sendiri. Sila kongsikan pendapat anda dalam komen dan beritahu kami rumah mana yang paling anda suka. Sungguh menakjubkan. Sekarang, mari kita hias bahagian dalam rumah saya. Ia sangat kosong. Mari kita mulakan dengan menggunakan sarung tangan saya. Jika anda ikatkan mereka bersama dan tambah beberapa lagi, anda akan dapat permaidani comel. Sekarang, kita keluarkan semua majalah haiwan saya. Satu idea datang kepada saya. Saya mahu menutup semua dinding dengan wajah haiwan comel. Oh, lihat betapa comelnya. Hebat! Sekarang kita ambil penutup botol. Saya perlu gamkan mereka bersama. Kemudian tambah beberapa butiran. Dan saya ada seekor burung kakak tua. Oh, ia sangat terang. Mari kita lekatkan ia ke dinding. Saya suka haiwan. Sekarang, mari ambil batang ais krim. Saya tidak membuangnya kerana saya tahu cara membuat rak. Ia berjaya. Bunga-bunga saya akan berada di rak-rak ini. Saya jumpa tin kosong Pringles dalam tong sampah. Mari letakkan mereka di lantai. Mereka akan menjadi kaki. Kemudian kita letakkan cardboard di atas dan ia menjadi meja kopi yang hebat dan kerusi akan dibuat daripada beg sampah. Ia sangat lembut. Adakah saya terlupa apa-apa? Oh, saya akan buat anak patung daripada rak lama. Apa yang saya perlukan hanyalah rak dan beberapa gelang getah dan ia berjaya. Hebat!
Saya tahu apa yang akan saya lakukan di dalam. Pertama, saya akan letakkan langsir di tingkap. Anamatan, I will confirm our surface rate and darker runner dari Redo Langsir. Bagus. Sekarang biar saya letakkan permainan ini. Daripada wang di lantai. Tidak, saya akan letakkan wang kertas yang besar. Oh, ya. Kan kaya berjuga bubat, right? Right, so I lose lampunya. Di sini, berfungsi. I tidak also quite ready per portrait guang terwater of like crystal, so stone as my can also major una bunga wang. Ye di sini. Betapa indahnya. Apa yang patut saya lakukan di sini? Lantai ini berkilau emas, tetapi saya mahu dindingnya juga berwarna emas. Mari kita lakukan itu. Sekarang sini juga berbuat. Terserisi, mau fitur berkesut, pasyu kesut, kuto, figuranan siamen pichkris barlan, smaze unbarlan. Oh, Siasmi ada satu berlian. Mari bisa BHK untuk mencipta meja kopi mewah. You berjaya. Sekarang saya rasa seperti di rumah. Mari gantung iPad di dinding. Dan sekarang saya boleh bermain permainan video. Cik Vivi, ini takhta anda. Sila duduk. And Smaraj, helami detektif tiada sesat untuk dipikirkan. Sam, awak tentukan. Oh, sudah tentu. Dari jongkong emas boleh dibuat cupin untuk membina laluan emas ke rumah anda. Bagaimana dengan itu? Tidak buruk. Dan kita subahan lagi. Biarkan. Oh, saya tahu apa yang akan saya lakukan. Kita ambil pasir itu. Saya bakal buat cawan pasir pantai di sini. Dan siap. Oh, saya dia terbiaya swing saya pun dia. Kita akan ambil pita berwarna-warni dan kita akan pita sempadan laluan saya. Seperti ini. Oh, itu kelihatan sangat hebat dan sangat terang. Sekarang kita potong tayar kepada dua bahagian. Oh. Ya berat. Di bagian di sini, bangkal dan bresta. Sekali saya ada buayan. Saya berada di laluan dengan pagar. Sekarang saya perlukan buayan juga. Baiklah, saya sendiri melakukan apa sahaja yang anda mahu. Saya hanya ada satu bungkusan di sini. Dengan buayan baru, dia akan muat di sini. Sekarang letakkan bantal dan siap. Oh, terima kasih. Pergi sekarang. Melissa, lihat apa yang ada di bawah hood kamu. Tidaknya kamu akan menjadi yang pertama. Baik, Future. Baiklah, mari kita lihat. Lada merah. Alangkah seramnya. Ini akan jadi sangat pedas. Bagaimana dengan kamu? Mari kita sauce. Oh, saya pada lada merah juga. Jill, Anda mencobanya dulu. Apa? Tidak. Oh, ayo. Awas. Baiklah, mari kita main batu gunting kertas. Iya, seri. Baiklah, mari kita lakukannya bersama. Oh, jok. Ayah, waktu itu, tunggu, saya ada lada merah berlapis coklat. Bagaimana dengan awak? Tidak, saya tak ada yang coklat. Ia sangat pedas. Ya, sekarang saya rasa. Dan awak telah cairkan coklat saya. Bagaimana awak boleh buat begitu? Maaf, Melissa, awak nak sedikit lada merah? Terima kasih. Tetapi apa yang perlu saya lakukan dengan coklat ini? Baiklah, saya boleh menjilatnya. Ia masih sedap. Ups, maaf. Ia selepas lada merah. Saya baiki solek saya. Jill, pegang ini.
Mari kita lihat apa di bawah tudung saya. Wah, betapa hebatnya. Ia adalah selipar emas. Saya ada banyak di dalam almari pakaian saya. Mari kita lihat. Apa yang saya ada? Saya juga ada selipar emas. Ia kelihatan sangat cantik dan berkilat. Lihatlah Melissa. Tapi yang mana satu coklat saya perlu mengetahuinya? Mari kita melihat dengan lebih dekat. Oh, jadi saya ada satu yang coklat. Hebat. Biar saya cuba. Sangat sedap. Jill, ia sangat bagus. Saya tidak pernah makan apa-apa yang begitu sedap dalam hidup saya. Saya makan satu kasut keseluruhan. Wah, awakah kau mempunyai satu coklat? Bolehkah saya mencubanya? Walaupun ia kelihatan seperti tidak boleh dimakan. Biar saya mencubanya. Baiklah. Fred. Jill, awak masih hidup? Awak okey? Kamu sangat cantik, Jill. Ya, saya so cantik karakter putri hebatnya. Saya nampak hebat kan, Melissa? Wah, putri saya telah mencari awak sepanjang hidup saya. Hello, Putra. Nama saya Melissa. I just never net for the house. Hire say we're drawn to Putri Jill. You are string my house long. Nah, awak begitu kacak. Ya, saya setuju. Oh, nampaknya masa hampir habis. Tidak. Lobak yang cantik itu telah bertukar menjadi labu. Mungkin putra tampan akan mencintai saya begini juga. Oh, kamu miskin. Teruk saya tidak bersyukur. Putri saya nak bertidur dan kamu juga tidak sesuai. Saya akan terus mencari cinta sejati saya. Melissa, semasa kamu bercakap, boleh saya buka penutup clutch saya? Cool. Mari kita lihat. Kosmetik. Saya akan pakai sedikit solekan. Berhenti. Bagaimana sih berperang? Ada daun air orelat solek. Sudah bicara bayar night yang telah diperbuat daripada coklat. Mari kita periksa Jill. Saya mau jadi yang pertama. Hebat. Mari pakai gincu. Jill, saya pasti saya mempunyai solekan sebenar. Awak boleh makan yang awak punya? Oh, saya suka sekali. Ya, sangat menarik. Saya mau mulakan dengan gincu ini. Mari kita coba. Tunggu, ia menjijikan. Awak memperdaya saya, Melissa. Saya ada alat solek sebenar dan awak ada yang coklat. Ayo, makan yang awak punya. Oh, saya sendiri makanan alat solek saya. Palet ni nampak begitu sedap dan ia memang sedap. Saya suka. Saya tak ada idea nak seseorang. Oh, mari kita kat muka kita. Apa yang Jill sedang kerjakan dengan susah payah? Hei, tunjukkan solekan kamu. Kamu adalah raksasa. Oh, saya rasa tak sihat. Kaya tahu saya pakai berusaha. Kan kisar college itu saya. Sangat sedap. Gurauan ini adalah yang terbaik yang pernah saya pikirkan. Berhenti. Saya lihat juga was bering YouTube. Coba mau yang batal jawab dengan itu? Biar saya tunjukkan. Klik butang langgan dan loceng untuk menjadi yang pertama mengetahui tentang video baru. Melissa, kembali di kasur saya boleh di bawah hood. Yang hashtag kayak berikan saya untuk melanggan. Anda betul. Mari kita coba dan periksa. Oh, tidak. Dia adalah lipas. Saya takut serangga. Saya perlu segera hubungi teman lelaki saya. Datang sekarang. Apa masalah? Sayang. Jimmy, ada lipas di sini. Tolong sekali Adakah awak gila? Saya takut dengan lipas. Jangan panggil saya lagi. Baiklah, budak-budak lelaki zaman sekarang. Saya pakai seasonal, Melissa. Ya, cuba tahan. Ayo, cuba. Tunggu. Apa? Ia sebenarnya sedap. Ini coklat dan Anda tersesat. Betapa sedapnya. Jill, bagaimana dengan awak? Mari kita lihat. Wah, lipas hidup. Ia sangat comel. Saya akan panggil awak Casper. Dia gembira tentang lipas itu. Ia menjijikkan nih kawan-kawan saya. Saya ada banyak daripada mereka di rumah. Ngomong, saya perlu bina rumah untuk Casper saya. Saya akan guna cardboard. I pergi fries besar yang isip. Adalah replika kecil rumah saya. Melissa, apa pendapat kamu? Baiklah, kamu tidak menyukai rakan saya. Tetapi hai Casper, saya buat sebuah rumah untuk kamu. Selamat datang, sayang. Saya harap kamu seronok di situ. Adakah dia dari planet lain? Apa? Heel nou werk je dan awas. Er zit deze spread. We kloosje in cel.
Ikan. Asyus duan to. That's good to. Harus lihat apa yang sikwe. Oh, saya juga ada ikan. Tetapi siapa ada coklat? Saya punya rasa ikan yang lazat. Ini menakjubkan. Saya baru saja mula lapar. Mari kita panggil nenek saya sekarang. Dia tahu betul cara memasak ikan yang paling sedap. Hello, nenek. Hai. Hello, sayang. Adakah itu ikan? Hebat. Biar saya masakkan untuk awas. Terima kasih. Melissa, adakah kamu akan memakannya? Tunggu, adakah ini salinan karton dia? Itu tidak boleh. Melissa, kamu tidak boleh pergi. Bangun, keluar dari situ. Dia jumpa saya. Oh, Jill. Tas Marilagan, your tura. Bagai, merk your hias, dawin sepatu. Kurang-kurang je depan train sa wan-wan cantik. Saya tak boleh makan makanan yang bodoh. Oh, ya. Itu jauh lebih baik. Sekarang saya kena coba. Ya, kuliah dan meruan. Baiklah, Ziada. Sebenarnya sangat sedap. Ia coklat, Jill. Lihat ikan ini coklat. Apa yang saya rasa sadar? Oh, dan nenek membawa saya makan malam. Wah, itu nampak hebat. Nenek telah banyak berbuat untuk saya. Terima kasih. Meriam, saya akan coba ikan awak sekejap lagi. Sangat menarik. Saya sudah terliur. Wah, ada future forecast. Ya, mari rasa. Keluarkan garpu dan pisau. Potong sepotong. Wah, betapa lazat rupanya dan baunya. Ia sangat sedap. Saya tidak mahu makan dengan garpu. Ia lebih sedap dengan tangan. Sedap. Terus again berammer sel. Please go mau berdo. Shall I consting intro? Tidak. Jangan pandang saya dan ikan saya sekarang. Oke. Saya faham betapa liarnya kamu sekarang. Melissa, jangan pernah berubah jadi macam ini. Bawa ke tudung hidangan pertama. Oh, At tungkol apa itu? Pensel dan sehelai kertas. Prank harus dicuri pengsyarnik. Jill, jelaskan. Melissa, wayan da wallager. Pensel diwerai untuk posting setelah largely dinastry. oh baiklah. Mari coba. Mari tulis nama saluran kegemaran saya. Sekarang, mari mencobanya. Oh, adakah saya ada coklat? Tidak, ini kertas sebenar. Kenapa awak ketawakan saya? Lihat apa yang kamu dapat. Ayuh, buka. Saya dah pasti semuanya kau dapat di sini, Ben. Mari bersama. Pensel dan sehelai kertas. Hebat. Jom cuba. Sangat sedap. Ya, hebat. Saya iri mga bersugar. Sekarang mari kita nilai rasa kertas. Ya, sebenarnya bagus juga. Siksir scanner si iba itu malang. Tingnya, ay sangat lepar. Tunggu, siya ada idea. Ay tasan raw kis sekurang-kurangnya kecauan kegemaran saya. Oh, ia kelihatan sangat sedap. Tunggu, adakah ini kecauan sebenar? Baiklah, Jill. Cirada pensel ajaib. Ay dapat perlu to kickdown untuk Drew Sentry dan perwijakin na. Sedap. Sansa set. Betulkah? Boleh saya coba? Tidak. Ia hanya milik saya. Sekarang saya mau lukis satu lagi kecauan untuk diri saya. Baiklah. Oh, gimana? Hanya menjadi lebih baik. Marisol. Melissa, tolong kongsi dengan saya. Lihat saya makan dan menderita. Selamat datang ke cabaran memasak. Pertama, saya mau kek M&M's. Adakah anda bersedia? Oh, ini dia. Mari kita lihat. Saya lihat. Bahagiannya mengikut warna biru, hijau, kuning, oranye, dan merah. Sekarang untuk lapisan atas, saya akan gunakan bentuk hati. Ini sedap.
saya akan tuangkan seluruh balang apa sahaja untuk cucu perempuan saya. Letakkan dredges berwarna terang di atas atau apa sahaja itu, angkat. Oh, itu cantik. Oh, tunggu sebentar. Sempurna dan ia dibuat dengan kasih sayang. Luar biasa. Wah, itu bagus. Tapi sekarang giliran saya. Saya ada gula-gula getah. Lihat jalur-jalur itu. Ia akan kelihatan hebat di atas kek. Wah, sekarang apa yang kita ada seterusnya? Sudah tentu coklat. Oh ya, tunggu sebentar. Ini gila. Oh nenek, terima kasih banyak. Ia sedap. Saya telah membuat rama-rama. Saya akan letakkannya di atas. Dan apa yang kita ada di sini? Oh, ya, beberapa lagi hidangan. Sempurna. Tonton dan belajar. Ini kek sempurna saya. Menambah M&M's yang lazat di atas. Oh, ya, membuat karya seni. Bagaimana kamu suka? Saya tahu satu karya agung. Kami yang sudah bersih. Wah, kek yang cantik sekali. Oh, ini sangat sedap. M&M's yang lazat. Bagaimana dengan kek itu sendiri? Ia luar biasa. Sedap. Beralih ke kek seterusnya. Lihat hati yang cantik ini. Saya akan mulakan dengan yang ini. Luar biasa. Bagaimana dengan kek itu? Oh, ini sedap, hebat. Dan sekarang, rama-rama. Oh, wow, semuanya boleh dimakan. Rama-rama itu sendiri sangat lazat. Sekarang, masa untuk kek. Ia kelihatan begitu menyelerakan. Dan ia sedap. Pemenangnya adalah, oh ya, saya berjaya. Sekarang, saya mahu kek gaya Barbie. Baiklah, cucu. Mari kita lakukan. Marshmallow, keringanan menarik. Mereka sangat lembut. Lihat itu. Baiklah. Melekatkan beberapa marshmallow. Oh ya, apa yang salah? Nutella. Semua orang suka. Dan yang sekarang, marshmallows. Adakah ia akan berfungsi? Ya, ia sempurna. Lihat itu. Sudah habis? Saya ada lagi. Ambil saya punya sebagai ganti. Sempurna. Baiklah, saya beralih kepada saya punya. Mana dia marshmallow?
Despite your manis ng shop. Lihat saya keperluan sarang tangan mengambil marshmallow, menambah sedikit warna hijau, mencampurkan semuanya bersama. Dan doh hijau saya sudah siap menggulungnya dengan bantuan penggulung. Saya sedang membuat gaun baru untuk anak patung itu. Baiklah. Butir. Oh, sekarang kita akan menjadikannya benar-benar sempurna. Bagaimana kamu suka? Saya rasa ia luar biasa. Beberapa bunga. Ya, satu lagi karya agung. Adakah kamu bersedia untuk mencuba kek kami? Wah, cantik. Saya akan mulakan dengan yang ini dari chef. Rasa marshmallow sangat sedap. Saya suka. Seterusnya, yang ini. Oh, ia sungguh tidak dapat dipercayai. Sedap. Dan akhirnya, kek dari Tyler. Wah, saya suka. Sangat keren. Tapi siapa pemenangnya? Itu susah. Baiklah, saya tahu. Nenek. Oh, terima kasih cucu. Dan akhirnya, kek batang coklat. Boleh buatkan untuk saya, sudah tentu. Oh, batang coklat ini menakjubkan. Mari kita intip nenek. Oh, awak telah dilucutkan senjata. Itu gurauan. Baiklah, saya mula menghias kek batang merah jambu di sekeliling perimeter. Sekarang masa untuk taburan manis. Oh, itulah. Perlu benang pucingan ini. Lebih bright. Lebih berat. Oh, ya, sempurna. Dan satu reben. Ya, seperti hadiah. Nenek, apa? Oh, tidak. Oh, tunggu sebentar. Sedia, saya akan mula menghias seluruh kek. Itu jauh lebih baik. Saya hanya perlukan batang-batang itu lebih pendek. Tidak buruk, tidak buruk. Siapa serbu di tengah dan telur coklat. Kek ini kelihatan seperti sarang burung yang sebenar. Cantik, jangan sentuh giliran kamu, sayang. Baiklah, saya akan menggunakan bag pastry untuk menghias bahagian atas kek. Saya menggunakan krim coklat, menambahkannya ke sisi. Oh, tidak buruk, dan muka landak. Menggunakan batang coklat. Wah, dia berkejut. Landak coklat sudah siap. Apa pendapat anda? Wah, luar biasa. Saya akan mulakan dengan landak. Sedap. Ini sangat bagus, saudara. Seterusnya ialah kek berbentuk sarang ini. Oh, ia benar-benar menggembirakan. Sedap. Dan akhirnya, kek hadiah. Wah, ada banyak taburan dan batang coklat merah jambu. Kek ini sedap juga. Saya tahu ini pemenangnya.
Saya tahu. Ya! Saya suka menonton cabaran memasak. Ya, sangat kelakar. Saya mau lebih banyak tembikai. Tidak mungkin. Bukan itu. Saya kehabisan tembikai. Saya sudah makan semuanya. Saya mahu lebih. Oh, terima kasih. Saya boleh ada cabaran memasak saya sendiri. Jom. Apa? Tembikai? Apa yang patut kita buat dengan mereka? Saya mahu tembikai. Sediakan untuk saya. Awak dalam cabaran masakan saya. Wah! Dah siap, Britney. Saya rasa saya akan mula potong bahagian atas tembikai. Macam tu. Ya, Beth. Kami sampai ke bahagian atas tembikai. Ia perlu dipukul dengan pengisar rendam. Mari lakukannya. Mari lakukannya. Saya seperti chef. Wiley, kamu perlu berhati-hati. Saya penuh dengan tembikai. Dia mengambil blaus percutian kegemaran saya. Ini semua blender kamu. Ops, maaf, Nenek. Tapi di mana tadi? Wah, saya memang perlukan ini. Sama seperti keseluruhan peranti dengan Skittles. Bagus semua rasa dibahagikan. Saya mahu guna setiap satu untuk tembikai saya. Mari kita lihat. Jika Anda faham maksud saya akan buat tembikai jelly dengan Skittles. Bye, Britney suka Skittles dan tembikai. Jadi kenapa tidak saya gabungkan mereka? Kami masukkan setiap jenis Skittles ke dalam tembikai. Siap. Dan sekarang, Anda perlu membuat campuran gelatin supaya jus tembikai berubah menjadi jelly. Saya sudah membuat gelatin dan menuangkannya ke dalam tembikai. Segala yang saya perlukan ada dalam beg gala saya. Wah. Oh, betul. Miley tidak kisah. Jika saya pinjam mentol mentos kan, saya rasa dia tidak akan perasan nafas segar dari mentol mentos. Sepatutnya menyejukkan jelly dalam tembikai. Wah, tiba-tiba saya jadi sejuk. Saya mula rasa dingin. Batangnya telah datang dengan sesuatu lagi. Saya juga dapat idea. Saya akan buat jeli madu dan tuangkan ke dalam tembikai. Ia akan jadi sedap. Saya ingin buat jeli daripada fuga-fuba. Saya ada banyak benda itu. Dan sekarang ini adalah kerepek super pedas taki. Oh, saya ada idea. Saya akan beri mereka kepada Nenek. Nenek mau cuba. Oh, baiklah. Mari cuba. Apa itu? Oh, kenapa lidah saya terasa pedih? Oh, mulut saya rasa terbakar. Oh, ya Nenek, rancangan saya berjaya, terima kasih. Dan ia cair, kamu perlu beri amaran kepada saya tentang kesan sampingan senyuman manis itu. Oh, Nenek, saya minta maaf. Tetapi adakah Nenek mahu sebatang coklat di sini? Silakan, saya maafkan. Awak terima kasih untuk coklat sekarang tukar botol dengan hula buba menjadi tembikai. Dan ternyata hebat, Nenek. Apa yang awak hasilkan? Saya akan membuat tembikai dengan coklat. Resipi saya sangat mudah. Begitu Nenek saya memasaknya untuk saya. Anda perlu memotong tembikai dan sekarang Anda perlu mencuba mereka. Tentu saja, baiklah kami letakkan krim coklat di dalamnya. Tetapi pertama-tama kita akan cairkan coklat. Kemudian apabila coklat sudah siap, kami sediakan segala-galanya untuk krim isian coklat cair dalam mangkuk. Sekarang gaul semuanya. Dan sementara krim coklat mendapat rasa yang lazat, isi tembikai dengan krim coklat. Oh, alangkah sedapnya hidangan untuk Britney. Cuba rasa. Wah, begitu banyak benda sedap. Di mana saya patut mula mata saya. Saya lari. Mesyuarat jauh-jauh. Oh, betul. Saya akan mula dengan tembikai ini. Apa yang ada dalam krim coklat? Oh, ia sejuk. Saya suka saya tidak pernah mencuba ini sebelum ini. Apa lagi yang ada? Mari kita lihat. Oh, betul. Tembikai. Jelly dan ada banyak Skittles di dalamnya. Ia sangat hebat. Saya suka. Mari kita cuba ini. Aduh. Saya tidak suka bahagian kenyal dalam jeli. Ia sangat sedap. Gula-gula kegemaran saya. Mari lihat apa yang kakak saya telah sediakan untuk saya. Wah, tembikai tadi sangat hebat. Sedikit jeli getah cecair. Oh. Sangat sedap. Sedap. Sungguh menakjubkan. Saya boleh meniup buih keluar daripada... Oh, ianya sangat menarik. Oh ya. Itu matahari. Hey, Ayah. Miley pergi? Adakah serius? Tetapi saya sudah berusaha keras. Saya boleh kongsi resipi itu. Ia sangat sedap. Pasta. Saya sangat lapar. Tidak. Saya tidak mau.
Dan saya tak boleh makan tembikai lagi. Sudah tentu, sayang. Mari sediakan semuanya. Saya akan gunakan pes istimewa. Ini ialah tembikai. Mereka sangat besar dan sedap. Letakkan semua kapsul dalam bentuk bulat. Sekarang kita letakkan sekeping keju dalam setiap satu. Tinggal sapukan bahagian atas dengan pes tomato untuk menjadikannya lebih berkeju. Begitu sahaja. Oh iya, sudah begitu cantik. Tetapi, saya dapat idea. Saya perlukan lebih banyak keju. Saya mahu parut keju di atas. Nenek pun ada cara mereka sendiri. Tahu tak? Lihat betapa mahir rahang saya boleh parut keju ini dengan sempurna. Lebih baik daripada parutan. Sekarang, saya pasti boleh letak pasta dalam ketuhar. Baiklah, adakah nenek sudah siapkan semuanya? Ia jelas menunjukkan yang amatur terlibat dalam memasak. Dan saya, sebagai seorang profesional, akan menyiapkan dough pasta sendiri. Tambahan pula, saya ada resipi terbukti dari kawan Itali. Dough perlu diwarnakan dengan pewarna makanan supaya menjadi terang dan berwarna-warni. Saya mahu membuat pasta saya sendiri dengan udang. Bayi Britani harus menghargai ini. Sekarang dough perlu dilenyapkan menjadi lapisan yang sangat nipis. Paano rin to bar na medyo ting crowbar niya? Just seperti itu. Bagus! Sekarang kita bentuk dough menjadi pasta. Saya sudah sediakan dan gulung lapisan dough biasa dengan jalur dough berwarna di atasnya. Sekarang kita gulung semuanya. Seperti itu. Pin kegemaran saya akan meratakan isi. Saya akan ada udang. Begitu sahaja. Si kaos kita pasang finali to burger yang sama rata. Sempurna! Sudah tentu, sekarang kita perlu membuatnya kelihatan seperti gula-gula. Lihat itu, bukankah itu cantik? Ang pasta with chef, smirna career atas pinggan. Dan sos di tengah. Saya sudah selesai. Rindu saya, pasta saya sudah siap. Oh, Lee muncul semasa saya membawanya dari oven. Saya hampir makan sendiri. Bayi Wiley, apa yang telah kamu lakukan? Baiklah, Untuk saya didihkan perlu... sedikit air. Dan ia Dan selesai. sekarang kita ambil mie segera yang sudah ada semua rempah ratus di Ngayon dalamnya. po, case ko pun. Dan air ke atasnya. Yang tinggal ialah untuk mengaduk dan hidangkan Britney. Ia sudah siap. Ya ampun, betapa lazatnya semuanya kelihatan. Di mana harus saya mula? Oh, lihat itu. Ini seperti gula-gula. Mari masukkan ke dalam sos dan coba. Ia sedap. Tapi tunggu, tidak, rasanya teruk. Saya tidak suka. Mari coba yang ini. Oh, mie Cina. Pasti sedap. Mari coba. Sedapnya. Tapi pedas. Pedas. Terlalu pedas. Oh, saya tak nak makan makanan pedas lagi. Oh, nampak sedap. Mari kita coba. Oh Tuhan, ia kelihatan seperti kek hampir. Wah, baunya memang menakjubkan. Dan ia sangat kenyal dan sedap. Oh, saya pasti memberikan kemenangan kepada nenek. Betulkah? Hurai, kemenangan milikku. Saya sangat gembira. Dia pergi? Wah. Saya sudah siap melukis. Saya akan tunjukkan kepada Anda sekarang. Saya mahu coklat. Ya Tuhan, hidangan yang menarik. Akhirnya saya gembira dapat membuat coklat untuk adik perempuan saya. Saya malah ada acuan yang sesuai. Ada acuan berbentuk hati. Dan ia sangat manis. Dan kami letakkan M&M dalam setiap hati. Dan sekarang kami letakkan jelibir dalam setiap hati. Oh, macam tu. Sekarang saya tuangkan karamel berkilau di atas. Rasanya ada sedikit rasa. Nampak? Sekarang tuang Nutella ke dalam setiap acuan. Saya suka. Britney juga suka. Dan dia akan suka coklat saya. Ini Nutella. Dan sini. Dan sana. Lebih banyak Nutella. Sekarang kita hantar semuanya untuk dibekukan dalam peti sejuk. Lihat peti sejuk comel saya. Jumpa lagi. Wow. Aduh, sayang, alangkah comelnya. Kerja yang bagus. Saya
Saya sentiasa tahu awak akan lakukan segalanya untuk Britney. Untuk bermula, kita hantar coklat yang berbeza ke dalam ketuhar, naikkan suhu dan panaskan dalam ketuhar sedikit supaya coklat cair. Kali ini, saya akan potong beri segar macam tu. Strawberry, beri biru, semuanya sangat sedap dan sangat sihat. Coklatnya sudah cair. 2 kali. Mari kita keluarkan. Sekarang gunakan jarum kait untuk campurkan semua coklat bersama. Oh, wow, cantiknya. Ia juga sedap. Kita letakkan itu ke tepi. Sekarang tambah strawberry dan beri biru ke dalam coklat. Saya bukan perempuan itu. Wah, saya akan dapatkan bukan sahaja coklat yang lazat, tetapi juga sihat dengan beri untuk dia. Hebat, semuanya sudah siap. Baiklah, sudah tiba masanya untuk saya tunjukkan kepada anda bagaimana rupa coklat yang benar-benar lazat. Lihat apa yang berlaku kepada saya. Ini adalah coklat virus hutan yang saya warnakan dalam urutan makanan supaya ia bersinar indah. Ia sungguh hebat. Satu idea datang kepada saya dan saya pergi untuk menggambarkan lautan dan pantai pada coklat yang indah ini. Kami akan membuat sejenis buih daripada ombak coklat putih yang ditabur dengan gula dan tambahkan beberapa kulit kerang, beberapa butiran lagi, dan ia hampir siap. Sekarang kita ambil bar coklat kedua dan sapukan mentega kacang. Sapu semua coklat dengan teliti dan sekarang tutup dengan bar coklat kedua. Coklat buatan tangan sudah siap. Hebat! Saya hampir terlupa tentang coklat saya. Saya ada... Mari kita hari lakukan jadi. semuanya. Ini adalah impian saya. Banyak coklat. Semuanya untuk saya sahaja. Hebat. Saya akan mulakan dengan coklat dalam bentuk hati ini. Wah, adakah itu cara karamel meletup? Hebat. Sekarang mari coba coklat dari nenek ini. Ia hampir seperti cecair. Wow, dengan beri juga. Sangat lazat. Mari kita lihat yang ini ada apa. Wah, ia kelihatan seperti pantai. Dan ada juga mentega kacang di dalamnya. Saya suka. Sedap. Tetapi saya hanya perlu memilih satu pemenang. Apa yang patut dilakukan? Siapa itu? Baiklah. Ya, coklat ini menang. Ini yang terbaik. Saya menang, Britney. Terima kasih. Saya yang terbaik. Sudah dengar? Saya sedang membicarakan hidangan pertama. Saya mau tembikai. Mari kita mulakan. Sudah tentu, Vivian. Saya sudah ada idea apa yang hendak dilakukan dengan tembikai besar dan berair ini. Mari ambil pisau. Potong bahagian atas. Sekarang, ambil pengisar rendam dan kisar tembikai di dalam kulitnya. Hebat. Sigurain show me number 2 yang word juice tembikai gada word all about. Seperti ini. Salvadorsin toppers kau dalam air. Light tumbalan siyo buat bebola jus. Berperisat tembikai yang sebenar hebat. Masama garniture adalah kulit yang boleh dimakan dan bahagian dalamnya adalah jus tembikai yang lazat. Sedap. Kita akan masukkan semua bebola jus kembali ke dalam kulit tembikai. Sering sudah pun dapat setelah bebola jus putih. Atasnya tuangkan semuanya dengan Fanta. Ya, perisa beri. Itu sudah cukup. Sekarang kita masukkan straw dan hias dengan payung. Nenek, saya sudah siap. Bagaimana dengan nenek? Baiklah, saya telah mencipta resipi tembikai yang lazat. Pertama, saya perlu goncang tembikai itu dengan kuat. Sorry. Ia Chinese strawberry cocktail tembikai dan dia sendiri sudah mangkok. Siap berat yang dari Starsky. Dan sekarang ambil beberapa beri dan buah yang berbeza, ma'am, dan isi kulit tembikai yang kosong dengan mereka. Kesempurnaan. Soalnya, may ambil mada buatan sendiri wear. Bagus kok. Dan tuangkan ke atas buah beri. Banyak madu. Sangat hebat. Sekarang bekukan ia dengan semburan beku segera. Pagi, Pak. Sekarang kupas kulit di sisi dan mari kita lihat potongannya. Kita berjaya.
Dahil saya belum berisi apa-apa, boleh saya opera memawati kulkasa Fordi persuai mari kita potong tembikai kepada dua bahagian. Wah, ia berjaya pada percubaan pertama dan sangat mudah. Sekarang mari kita keluarkan isi tembikai. Saya sudah bersedia untuk makan semuanya. Oh, ya. Saya dabei awaitan. Saya nanti tekan Fordi correct dan masukkan coklat ke dalamnya. Banyak. Kita tutup dan tunggu air mendidih. Let's have an eye to a sepat. Tugan, it is hulinamide and pira atanam kulit tembikai. Ra pira diwut squat untuk memenuhi growth farau tembikai. Begitu sahaja. Hebat. Sekarang kita buka Skittles. Tuangkan semuanya ke dalam coklat tembikai ini. Nah, bagus, sir. Silakan menjadi beruang gamit. Tuangkan mesida-sida dan maikra kacau. Campurkan semuanya dengan baik. Nampak sedap. Saya akan makan semuanya sendiri. Tetapi ini untuk adik saya. Oh ya, Vivian, kamu boleh cuba sekarang. Wah, awak buat semua ini untuk saya. Saya sangat gembira. Saya mau mulakan dengan koktail ini. Ada banyak berbola jus di sini. Hebat. Mereka menentukan keseronokan. Saya suka. Ya, sedap. Dan apa lagi yang ada? Ya kelihatan seperti jeli. Itu memang sedap. Dan apa itu? Sesuatu yang berasaskan coklat. Mari cuba dengan sudu. Gula-gula coklat dan Skittles. Saya suka. Tetapi siapa yang akan menang? Tiada siapa. Anda tidak memenuhi permintaan saya. Saya mahukan tembikai. Dan ini memang sedap. Tetapi ini bukan. Itu saja yang saya mahukan. Jadi, awak mahukan tembikai? Awak patut beritahu saja. Sekarang saya mahu haba-buba. Ayo, fikirkan sesuatu untuk saya. Saya sudah tahu. Sekarang, di sini. Ya. Ini gula-gula getah. Saya jumpa. Apa? Tidak. Saya mahu huba-buba yang bulat. Ia penting. Baiklah. Sayang sekali. Tetapi, saya akan membetulkannya. Tuangkan semua gula-gula getah ke dalam mangkuk. Dan sekarang ia perlu cair. Saya akan gunakan pengering rambut. Saya akan uruskan. Ia berfungsi. Lihat bagaimana gula-gula getah menjadi cair di depan mata kita. Kemudian ia perlu dituangkan ke atas papan. Begitu sahaja. Sekarang saya hanya perlu menunggu ia sejuk dan memotongnya menjadi jalur panjang. Dan gulung jalur-jalur itu bersama. Sekarang kita benar-benar ada apa yang Vivian mahu. Hebat, saya sudah bersedia. Sekarang saya ada idea yang lebih baik. Kita ambil tomato dan hantar ke pengisar. Sekarang kita perlukan jus tomato. Hidupkan. Dan di versi ini, may tuangkan ke dalam kuali dan ratakan di sana. Hantar ke dalam kecer. Itu sudah siap. Keluarkan ia. Baunya. Baunya harum. Sekarang saya perlu memotongnya menjadi jalur. Dan menggulungkan dia di satu gulungan. Hebat. Ia ternyata menjadi gula-gula getah tomato. Mary Dahias dan Tada, itu kelihatan seperti tomato. Ya, tetapi tidak. Saya akan tunjukkan apa yang perlu dilakukan. Penting untuk membuat marshmallow dahulu. Tuangkan ke dalam kuali dan cairkan sehingga ia benar-benar cair. Sir, dia renas yang saya ucapkan. Kemudian kita ambil buah naga dan potong menjadi kepingan.
Guarwakan fried jam dan marshmallow, just cabai dan swine. Kemudian kita letakkan lapisan getah yang siap di atas papan. Oh, lihat warna itu, seperti ini. Dan hanya tinggal untuk memotongnya menjadi jalur. Saya akan gunakan alat khas untuk itu. Sekarang gulung semuanya. Dan iris selesai. Vivian, fire. Wah, awak melakukannya dengan cepat. Itu hebat. Mari kita mulakan dengan gula-gula getah merah jambu ini. Mari kita cuba. Marshmallow. Itu menyeronokkan. Apa seterusnya? Gula-gula getah yang luar biasa. Adakah ia dibuat daripada tomato? Boleh menjijikkan. Yang tinggal hanyalah mencuba gula-gula getah adik saya, Nicole. Ia kelihatan seperti hoba-boba. Mari kita cuba. Inilah yang saya maukan. Mari kita tiup balon. Ia berjaya. Nicole, kamu menang. Yay! Saya terus menunggu ini. Source our first Monday. Sekarang saya mahu telur hancur. Masakan untuk saya, tolong. Sudah tentu. Sayang, kita ambil lada dulu. Saya tanam sendiri dan potong menjadi cincin. Sekarang, waiter pepper cincin lada, cengkuali diambil sebiji telur. Pecahkan satu telur ke dalam setiap cincin lada. Awak itu terjadi macam tu. Oplet cobain. Buat swing berdua, aku bias ke pinggai. Sabar, sabar. Chef, kami sedang membuat telur hancur. Apa yang Anda lakukan? I'd repondok sende sediro. O saya verchusin untuk bread cake. Kematrela day teknetenek cream. Sekarang mari kita buka balang Nutella dan tuangkan di atas. Begitu sahaja. Siapa yang tidak suka Nutella? Kedua sudah yang kita perlukan krim putar. Kecil di atas dan keluarkan pik dalam tin. Tidak ada separuh krim putar. And Ikarizm mengingatkan Anda kepada telur hancur, ya? Baiklah, tidak buruk. Ia sangat lazat. Saya memang suka gula-gula kapas. Tunggu. Kita perlu cari sesuatu. Saya ada idea. Saya akan buat omelet dengan gula-gula kapas seperti ini. Dan ia berjaya. Vivian, cuba. Ya, sudah tentu. Baiklah, mari kita mulakan dengan kek. Ia kelihatan sedap. Dan baunya hebat. Mari kita cuba. Wah, kek ini hebat. Tetapi tidak banyak telur di dalamnya. Mari kita coba telur dan lada ini. Mereka kelihatan seperti bunga. Itu sedap. Tapi masih ada telur gebu ini. Lihat itu. Ibana the bonel the decent Esther awan. Wah, ya gula-gula kapas. Idea yang menarik. Tetapi saya beri kemenangan kepada Nini. Saya? Betul-betul? Betapa tidak disangka. Terima kasih. Sayang. Oh, saya tahu apa yang saya akan minta. Saya mahu kek dalam bentuk Barbie. Baiklah, itu terlalu mudah. Hanya saya aren't sepatu yang di sini. Marcita rambutnya dan letak chair di atas kerusi. Mari ambil hati kami, letakkan dalam acuan. Sekarang mari isi acuan dengan jeli. Bagus. Sekarang saya isi dispenser dengan jam strawberry siya. Sebagai runner separate dapur siya. Renejo starting preoperate sekarang saya tuangkan jam di sini. Kita tambah sedikit susu. Jam dan jerdil warna yang bit. Oh, sangat-sangat baik. Mari
kita keluarkan acuan dan lihat apa yang telah kita buat. Oh, betapa cantiknya kek jeli ini. Mari kita letakkan anak patung di dalamnya dan lihat jeli itu bergoyang sangat lucu. Oh, dari mana datangnya angin kuat ini? Kjarnfånen terpinansen express not free. Yay, sampran receive frone. Wardipatani. Apa yang Anda lakukan, Chef? Baiklah, ayo. Ibu sudah berakhir sekarang. Ini anak patung saya yang menakjubkan. Dan mari kita letakkannya dalam kek. Saya sebenarnya sudah memasangnya. Sekarang kita perlu letakkan banyak krim pada kek itu. Ya, bagus. Sekarang kita perlu meratakannya. Baiklah, saya women's spatula. Itu sayang, ang cake ni treat seru lad, alayat. May it's runo, kasama mastics and gulong tunu. Selepas tu, kita potong lebihan dan potong separuh dari satu sasi. Kemudian kita gulung semula dan kita buat corak yang cantik menggunakan lidi. Oh ya, ia menjadi sangat cantik. Tekeren en bige bleji en zon te biadat berekurca wam nasirin liale Barbie duyong itu. Wah, hebat dan tetap pecinta osorn cuena. Sa waktu kemudian kita letakkan mastik berwarna-warni dalam acuan. Keluarkan mereka dan inilah hiasan bertema laut. Sekarang, kita perlukan jali biru dan corak yang cantik. Asir sore sudah set tulis asal lekat kepada kek. Seberat. Oh wow, Chef. Baiklah, saya ada idea yang lebih baik. Picit lebih banyak krim putar. Anda tidak boleh mempunyai terlalu banyak daripadanya. Oh, Kevin, itu terlalu banyak. Semuanya terbang ke arah kita. Apa? Saya sedang ada Korea krim itu lebih bising dan disyawat. Saya ada gaun yang sempurna untuk Barbie ini. Ia kelihatan sama seperti dia. Apakah agak sesporwan? Ikshawant. Emang mandi gasway di wood syrup tembikai dan kek ini ujes kawan yang sempurna untuk lep. Tawad dah, wunat wajib utang labuji. Shar I berster tirintir. Liv, teruskan dan cuba. Ya, betul. Selamat menjamu selera, sayang. Wah, awak buat kek dengan cepat. Oh, anak patung yang cantik. Oh, saya perlu angkat, kan? Ia kelihatan seperti saya. Sangat cantik. Ada taburan kilauan di sini. Biar saya cuba. Nampak sedap dan rasanya lebih enak. Apa seterusnya? Oh, ia adalah kek jeli. Bagaimana Ifering? Sewer lucu. Saya tidak pernah makan apa-apa seperti ini sebelum ini. Sangat terang. Jeli ini sangat lembut. Saya suka. Apa seterusnya? Wah, Barbie duyung. Saya nak cuba sepotong. Apa itu? Karamel bagus. Mari cuba kek itu sendiri. Saya suka. Sangat sedap. Saya tak boleh pilih pemenang. Saya suka semua kek. Sebab itu saya rasa kamu semua menang. Saya suka semuanya. Dah, hooray! Kemenangan pertama adalah kemenangan bersama. Persahabatan telah menang. Sekarang saya mahu telur goreng. Saya belum sarapan lagi. Oh, ini adalah tugas kanak-kanak. Kami mengambil telur-telur itu. Wah, nenek, lihat. Ya, saya telah memutuskan bahawa saya perlukan telur yang paling segar, jumlah yang tepat. Terima kasih ayam. Rebus telur-telur itu. Mereka pasti sudah direbus sekarang dan panas. Oh, sekarang mereka sejuk. Kupas telur. Pisahkan putih telur dari kuning telur.
Baiklah, Us. Sekarang kita pilih pewarna yang paling cantik. Saya mahu biru. Itu hebat. Seterusnya kita pilih oranye, merah, dan hijau. 3, 2, sekarang kita celupkan putih telur dalam air. And then disebarkan. Potato sternkan and kem buat diurus pinggan. Stir. Kami urutkan kuning tur. Kami makuritain pengeser. Tambah sedikit sos keju dan campurkan semuanya bersama. Sempurna. Sekarang kita pindahkan campuran ke dalam bag pastry. Iris margarine ke dalam protein berwarna. Oh, nenek akan membakar kami. Ayo. Oh, betul. Oh, saya tertidur sekejap. Sudah tiba masanya untuk mengeluarkannya. Apa? Nasi ini sudah masak dengan sempurna sekarang. Kita letakkan di atas pinggan dan kita buat beruang daripada nasi ini. Bagus. Sekarang kita ambil telur dan pecahkan. Sempurna. Sekarang kita akan buat telur hancur. Kau lecunai dengan baik menggunakan penyepit ni. Baik, wow. Sekarang kita letakkan di atas beruang nasi kita seolah-olah ia adalah selimut. Dan tambah sedikit sos tomato. Syap. Itu sedap. Apa? Oh, tidak. Saya benar-benar terlupa tentang Liv. Saya akan fikirkan sesuatu sekarang. Semua Kinder Egg sudah habis. Oh, apa yang patut saya lakukan? Saya tahu. Oh, Maria, ambil 1 pack Pringles. Kemudian 1 telur. Setengah dalam balang. Campurkan semuanya. Dan tambah sausage. Begitu sahaja. Kita goncang dan panaskan sedikit. Dani, sudah siap. Sempurna. Sekarang masanya untuk beberapa sos dan siap. Liv akan menyukainya. Baiklah, mari. Selamat menjamu selera, Liv. Oh, you telah melakukan kerja yang hebat. Di mana saya patut mula? Telur berwarna. Mari kita cuba. Oh, itu sedap. Dan apa ini? Beruang di bawah selimut telur. Oh, mari kita cuba. Ia sangat sedap. Bagaimana dengan yang ini? Saya perlukan alat makan di sini. Biar saya potong. Wah, sangat kreatif. Mari coba. Sedap. Oh, apa itu? Kenapa ia terbakar di dalam? Saya bakar semuanya. Baiklah, jadi Kevin menang. Yeay, hooray. Saya tahu Liv akan suka. Saya yang terbaik. Sekarang saya mahu koktel. Saya perlukan minuman. Sudah senseng. Sebaiknya setiap ada pada biasa tiada untuk meja tembikar yang besar. Mari kita lihat apa di dalamnya. Wah, ia agak masak. Baiklah, sempurna. Sekarang mari kita potong menjadi segitiga. Sempurna. Letakkan di atas pinggan. Anda sering kita bagi sempurna. Mari terbuka tembikai. Sempurna. Sekarang kita perut tembikai, terus kornei gilas. Shower tambah sedikit ais, banyak ais, dan tuangkan keluar sedikit air. Hias dengan oranye dan tembikai dan siap. Wah, Nenek memang hebat. Oh, masih ada tembikai di sini. Boleh saya ambil sedikit? Terima kasih. Baiklah, mari kita coba. Aduh, gigi saya sakit dan tercabut. Nenek, apa yang patut saya buat? Kita akan betulkan, sayang. Ini, letakkan beberapa gula-gula getah di sini dan makanlah sedikit coklat. Oh, terima kasih, Nenek. Sekarang lebih baik. Wah, sebenarnya saya ada idea. Mari letakkan gula-gula coklat di dalam pinggan. Kemudian tambah beberapa Oreo dan sedikit coklat juga. Saya suka. Sedikit ais krim. Dan sudah tentu susu coklat. Awang single Adriel Kinchery Kids Surprise. Dan sekarang kita punya milkshake. Baiklah, mari kita coba. Hei, dari mana datangnya itu?
Oh, was this current swell, but it surges bearish and reveals juice, ounce, of oran. Tayong beri with sabrainin just kapam gelas. Dahil ni, sekarang beri with sabanan just oran, lewakin step pedi sejuk baku. Yang sering saya sebelum de strawberry. May shakes dalam goncang, goncang. Dengan si shaggy. Oh ya, sige lagi. Oh, Chef, Anda sudah merokok. Berhenti. Oh, terima kasih. Saya agak terbawa-bawa. Sekarang tuangkan jus strawberry ke dalam gelas. Di sini, hias dengan sedikit pudina dan siap. Liv, coba. Baiklah, mari kita mulakan dengan gelas besar. Apa di dalamnya? Strawberry. Hebat, saya suka. Saya minum semuanya dan tidak perasan pun. Wow, apa ini? Lemonade tembikai? Hebat, malah oren pun sedap. Lazat. Apa seterusnya? Oh, ia kelihatan sangat pelik. Saya takkan cuba pun. Nenek menang. Wah, saya sangat gembira. Terima kasih, Liv. Adakah kamu dengar itu? Saya